Namun apabila PH berkuasa, dengan bantuan juga daripada UMNO, UMDAP, mereka cuba untuk merelaikan kembali kesatuan yang telah terbina sedikit demi sedikit dalam kalangan orang Islam. Dalam kalangan parti-parti Melayu, mereka tahu kalau semua orang Melayu ataupun orang Islam, parti-parti politik, kumpulan-kumpulan NGO, sesiapa sahaja tokoh-tokoh ini, kalau semuanya duduk bersama, kumpulan PH khususnya diterajui oleh DAP ini akan hilang, bahkan mungkin akan berkubur lenyap daripada bumi Malaysia ini. Mereka bimbang perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang akan hadir sebentar lagi, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Mahathir Awang, Presiden PAS, yang menyampaikan ucapan sebentar tadi, yang berhormat Dr. Tengku Fakhruddin Muhammad Fauzi, Pengarah Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang berbahagia Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu Ustaz Muhammad Hamdi Harun beserta timbalannya, yang berhormat Ustaz Muhammad Fadli Rahmi, Ustaz Muhammad Irsyad, Naib Ketua Pemuda PAS Negeri Merangkap Pengarah Himpit, yang berhormat Tuan Haji Nur Khuzaini, belum sampai lagi, yang di Petua PAS Kawasan Merangkap Adun Kota Putra, tuan rumah pada petang ini, yang dikasihi oleh yang berhormat pimpinan Pemuda PAS Negeri Terengganu, pimpinan PAS Kawasan Besut, seluruh para peserta himpit, anggota Jabatan Amal, ARC, serta para hadirin hadirat yang memenuhi ruang perkarangan pentas rebana di Himpunan Pemuda Islam Terengganu Himpit 2026. Saya tidak pasti himpit ni kali yang ke berapa puluh lah. Kalau ada nombor, boleh letak nombor siri. Kerana zaman saya masih belajar di Kuza, himpit telah pun ada. Sekitar tahun 1999. Ketika itu himpit baru siri keempat ataupun siri kelima. Salah satu tempat himpit dibuat ialah di Pantai Bari itulah. Kemudian beberapa tahun sebelum ni kita buat pula yang ada isu pakaian pedang plastik yang DAP takut tu. Baru pedang plastik takut dah. Kalau pedang betul tak tahu lah. Sejak daripada itu, kalaulah 99 itu sudah himpunan himpit yang kelima, jadi boleh kira sendirilah sampai ke hari ini, setiap tahun himpit dibuat sudah berapa puluh barangkali himpunan himpit ni. Yang berhormat Dr. Ustaz Ridwan Makna, lupa sebut nama, tak nampak. Sibuk menulis artikel tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, himpunan pada petang ini berlangsung dalam keadaan semboyan perang telah pun ditiup, gendang perang telah pun dipalu. Semboyan itu telah pun dibunyikan di selatan tanah air. Kita menjangkakan negeri Melaka akan dibubarkan terlebih dahulu. Tapi rupa-rupanya negeri Johor telah pun dibubarkan terlebih dahulu. Tidak beberapa hari selepas itu, semalam, sekitar hampir jam 12 malam diumumkan negeri Sembilan pula dibubarkan. Pagi tadi pula berlangsung satu lagi kontroversi di negeri Sembilan. Orang-orang besar di negeri Sembilan tidak dibenarkan masuk ke perkarangan istana
di Negeri Sembilan untuk bermesyuarat ataupun menyaksikan proses peralihan kepimpinan yang di-Pertuan Besar. Isu-isu yang menyentuh mengenai krisis perlembagaan di Negeri Sembilan. Mungkin beberapa hari lagi setelah pulangnya Ketua Menteri Melaka daripada Makkatul Mukarramah, dia akan balik umum bubar pula negeri Melaka. Mungkin disusuli selepas itu pengumuman pembubaran Dewan Rakyat oleh PMX. Semua kemungkinan ini akan berlaku dan tidak mustahil ianya akan dibuat oleh mereka kerana mereka memegang tampuk kekuasaan. Bagi pihak PAS, kita tidak pernah hirau bila tarikh pilihan raya. Ya, kita mungkin tertanya-tanya tarikhnya bila, tapi kita tidak kisah. Kalau bubar esok kita akan bekerja. Sekarang pun kita telah bekerja. Kalau bubar sebulan lagi kita akan terus bekerja. Kalau bubar bila pun kita akan terus bekerja. Kerana PAS ditubuhkan bukan semata-mata untuk buat kerja ketika pilihan raya. Tetapi PAS ditubuhkan demi untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia. Menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itulah yang telah pun terkandung dalam perlembagaan PAS. Dalam muqaddimah ditulis dengan jelas. Kita yang hadir pada petang ini, yang berada di bawah khemah, yang berada di belakang khemah, yang berada di khemah-khemah kecil, di mana saya yang mendengar suara ini. Kita yang hadir pada petang ini tidak pernah dibayar walaupun 1 sen. Mungkin t-shirt yang dipakai itu perlu dibeli. Kita pula waktu BPT. Kita pula yang kena keluarkan duit. Konvoi yang beribu-ribu orang, negeri Terengganu tidak asing dengan konvoi yang berjumlah ribuan manusia. Negeri lain tak mampu lagi menandingi negeri Terengganu. Konvoi itu semua dibayar menggunakan duit kita sendiri. Betul sungguh tu sebab takbir. Konvoi Ijtima' Alami yang berlangsung sebelum ini, ribuan motosikal sehingga mengundang kerintikan. Ceplos, walanon. Mereka mengatakan di saat kerajaan nak berjimat penggunaan petrol, tiba-tiba walaun. Mengeluarkan duit, membeli petrol untuk mengikuti konvoi. Tak ada isu dia nak usik negeri Terengganu, dia marah kita beli minyak mutu. Orang meniaga minyak ni, lagi banyak orang beli, lagilah mujur, lagi untung. Mana ada orang meniaga ni tak mahu orang beli minyak dia. Kerajaan berniaga minyak, menjual minyak, membuka stesen minyak, rakyat beli minyak, baguslah beli minyak. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi, terutamanya kepada syarikat-syarikat minyak. Tiba-tiba dia kata, beli minyak untuk konvoi membazir. Beli barang untuk orang meniaga, dia kata tak cerdik. Mu tu yang bodoh. Apapun bahasa rakyat kepada kerajaan, sekarang ini, kerajaan memekakkan telinga. Yang pekak telinga tu kerajaan, bukan Presiden PAS. Senang-senang tuduh Presiden PAS ni pekak telinga. Yang hadir jentera ramai-ramai pada petang ini, semuanya dengan hanya satu arahan sahaja. Dengan satu sebaran WhatsApp sahaja. Dengan satu poster sahaja. Tidak perlu dikerahkan sampai sebegitu teruk. Semua ahli Islah pun faham bila ada arahan, mereka patuh arahan. Bila dikerahkan untuk keluar perbelanjaan, mereka akan berbelanja tanpa mengira sebab itu arahan. Itulah ahli PAS. Dalam banyak siri PAS bekerjasama dengan mana-mana parti politik. Daripada mula PAS ditubuhkan. Sehinggalah pada saat ini 2026, ada banyak sejarah kerjasama PAS dengan mana-mana parti politik
dengan mana-mana gabungan atas apa nama sekalipun. PAS pernah bekerjasama dengan DAP. Nama yang diberi, Pakatan Rakyat. Saudara, saya ulang. Ahli PAS di Pulau Pinang, negeri DAP, apabila dibuat keputusan oleh pimpinan, oleh Majlis Syura, oleh AJK PAS Pusat, menggunakan kaedah ijtihad, menggunakan pengalaman, keilmuan, kepakaran, PAS bersama dengan DAP pada waktu itu. Nama yang diberi ialah tahaluf siasi. Majlis Syura Ulama menggariskan 6 syarat untuk mengadakan hubungan kerjasama politik yang namanya tahaluf siasi dengan DAP dan PKR waktu itu. 6 syarat itu sebagai garis panduan. Maka dibuatlah kerjasama dalam kerja pilihan raya umum. Pada waktu itu, kalau tak salah saya pilihan raya umum ke-13. Tahun 2013. Ahli-ahli PAS di Pulau Pinang, di tempat yang DAP bertanding, hari mengundi, memangkah DAP. Bukan pangkah UMNO, pangkah DAP. Walaupun jauh di hati kecil, dia tidak mau memangkah DAP kerana tidak selari dengan agenda perjuangan PAS. Tetapi oleh kerana patuh kepada keputusan pimpinan, memangkah itu bukan kerana nak memangkah DAP, memangkah itu kerana menjalankan arahan pimpinan di atas. Ahli PAS yakin arahan itu diberi dengan penuh keilmuan, dengan penuh hukum hakam Islam. Maka menjalankan arahan itu beroleh pahala. Maka sebab itu ahli PAS di Pulau Pinang waktu itu pangkah DAP kerana patuh keputusan pimpinan. Itulah PAS. Pada bila-bila masa, waktu apapun, ahli-ahli, walaupun ada sedikit tidak puas hati, ada sedikit perasaan yang tidak selesa, tapi apabila satu arahan telah pun dikeluarkan, mereka akan bulatkan tekad mematuhi semua arahan dan keputusan pimpinan. Ini tidak ada pada parti-parti lain. Parti lain untuk diberikan arahan memerlukan pelbagai kaedah. Perlu berbelanja sebahagian ringgit, diberi sebahagian habuan untuk ahli-ahli patuh. PAS bekerjasama dalam Perikatan Nasional. Ada rakan-rakan lain yang bersama, yang baru saja menubuhkan parti, yang lama menubuhkan parti. Walaupun pada peringkat awal ada pelbagai perbincangan. Sebelum daripada Perikatan Nasional wujud, ada Muafakat Nasional. Selepas UMNO kalah dalam pilihan raya umum ke-14, UMNO menjadi pembangkang sama seperti PAS. PAS jadi pembangkang biasa, UMNO jadi pembangkang tak terfikir. UMNO tak terfikir dia jadi pembangkang. UMNO mati tidak berbatu nisan di negeri ini. Terengganu. Mati tak ada kubur di negeri Kelantan. Mati tidak ada kubur di negeri Kedah dan Perlis. Roh melayang merata-rata tanpa tuan. UMNO tidak pernah terfikir mereka akan kalah seteruk itu. Ketika itu, apabila berlaku perbincangan di antara pimpinan PAS dan pimpinan UMNO kerana sama-sama menjadi pembangkang, disitulah tercetusnya keinsafan untuk mempertautkan semula kasih sayang, ukhuwah persaudaraan, maka dijalinkan Muafakat Nasional di atas agenda penyatuan ummah. Kerana sejarah telah memperlihatkan begitu panjang, apabila ummah tidak bersatu, umat Islam berpecah belah ataupun dikelompokkan kepada beberapa bahagian, waktu itu musuhlah yang akan menang. Musuh akan menyelinap masuk, musuh mengambil kesempatan dan musuh mengawal, mentadbir, pecah perintah. Yang rugi ialah kita di tempat kita sendiri, di tanah kita sendiri.
terjalin muafakat nasional. Ketika itu program UMNO PAH pergi. Kali pertama orang PAH jejak kaki di PWTC. Sewa bah, sewa van, naik motor, isi minyak sendiri. Waktu dalam PWTC pasang lagu Teman Sejati, nangis habis, tubik air mata belaka. Tak cukup tisu dah lewat tu. Air mata yang jatuh itu air mata keikhlasan. Kerana gembira melihat pertautan ukhuwah berlaku setelah ianya terlarai sejak puluhan tahun. Lebih-lebih lagi orang besuk. Orang besuk. Tak boleh terima UMNO. Betul ke tak tahu lah. Ahli Parlimen besuk ada sini ni. YB Datuk Zul. Lah ni boleh dah? Boleh dah. Engkau saing-saing amal dah tu tak? Semua itu kerana patuh keputusan pimpinan. Program-program PAH orang UMNO mari. Buat program bersama. Pasang khemah orang PAH. Cuci sapah orang PAH. Kutit derma orang PAH. Orang UMNO sambut VIP. Dia pakai samping baju merah comel. Hak buat kerja hak udah orang PAH. Tak apa orang PAH terima. Dia buat kerja letih-letih orang PAH. Tak apa orang PAH terima. Sebab arahan keputusan di atas. Rupa-rupanya dengan pengorbanan perasaan itu berlaku perubahan yang besar di bawah. Di kampung-kampung, di cawangan-cawangan, di surau-surau, di masjid-masjid, ketegangan-ketegangan, pertembungan-pertembungan itu semakin luntur. Perbalahan-perbalahan itu semakin tumpul. Kenduri kenara sudah boleh dihadiri satu sama lain. Majlis sembelih korban boleh pakat pergi satu sama lain. Semua boleh duduk satu meja, satu saf, satu tempat yang sama. Dan natijah daripada terjemahan muafakat nasional itu diterjemahkan sebenarnya dalam keputusan pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Itu sebenarnya natijah muafakat nasional. Walaupun waktu itu muafakat nasional sudah tidak ada, tapi hubungan terjalin di kampung-kampung, di cawangan-cawangan, membuahkan keputusan yang sebegitu rupa. Tuan-tuan dan puan sekalian, namun apabila PH berkuasa, dengan bantuan juga daripada UMNO, UMDAP, mereka cuba untuk merelaikan kembali kesatuan yang telah terbina sedikit demi sedikit dalam kalangan orang Islam. Dalam kalangan parti-parti Melayu, mereka tahu kalau semua orang Melayu ataupun orang Islam, parti-parti politik, kumpulan-kumpulan NGO, sesiapa sahaja tokoh-tokoh ini, kalau semuanya duduk bersama, kumpulan PH khususnya diterajui oleh DAP ini akan hilang. Bahkan mungkin akan berkubur lenyap daripada bumi Malaysia ini. Mereka bimbang perkara itu. Sebab itu mereka mengkritik apa saja dasar yang kita bawa. Dasar yang boleh menyatukan, semua ditentang, dikritik. Cuba direlaikan satu persatu. Mereka pertikai tulisan Jawi. Di awal pentadbiran, PH mempertikai penggunaan tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu adalah satu-satunya tulisan yang ada pada orang Melayu, orang Islam yang berasal daripada tulisan Arab yang boleh menyatukan. Mereka pertikai. Mereka pertikai negeri-negeri yang ditadbir oleh majoriti orang Islam, orang PAS khususnya. Negeri yang ada kuasa, melaksanakan bidang kuasa negeri untuk melaksanakan perintah Allah, membatalkan ataupun menutup premis judi di negeri Terengganu, di Kelantan, di Kedah. DAP bawa ke situ cabar di mahkamah, jangan dibatal keputusan ataupun jangan ditutup premis judi. Kita mempertikai pelbagai perkara. Kita mempertahan hak kita. Mereka pertikai kenapa kita pertahan hak kita. Kita pertahan tentang penggunaan sijil halal. Mereka kata tak perlu sijil halal. Kita pertikai, jangan jual arak
secara terbuka di tempat yang umum, tidak ada manfaat, hanya bagi minuman arak kepada orang yang nak membeli arak. Di tempat orang bukan Islam, mengikut jumlah, nisbah, jual arak ikut nisbah orang bukan Islam di situ. Ini carangan dan pandangan kita. Mereka bantah, mereka kata PAS kolot, PAS tidak bertamadun, PAS tak erti berniaga, PAS tak erti bisnes. Akhirnya apa? Orang yang minum arak, bawa kereta, langgar orang, bunuh orang, berpuluh-puluh orang, mungkin beratus orang telah pun mati di tangan pemandu-pemandu yang mabuk minum arak. Kita pertikai, kenapa buat pesta yang melalaikan kumpulan anak-anak muda? Pesta air di tengah-tengah ibu kota Bukit Bintang. Kenapa dibuat pesta yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah? Yang sudah tentu berbelanja mungkin jutaan ringgit. Kalaulah dibatalkan pesta itu, belanja jutaan ringgit itu boleh digunakan, diagihkan semula untuk subsidi minyak kepada rakyat. Kalau kamu kata kerajaan sudah tidak ada duit untuk tanggung subsidi, ambil pitih itu, ambil duit itu, agih kepada tempat yang perlu. Tapi suara kita tidak didengari. Kita hanya boleh bantah. Kita hanya boleh bersuara. Tapi mereka yang ada kuasa. Menteri pula bercakap, menteri kong kali kong. Kalau you tak suka, you tak payah datang. You suka, you datang. Kita nak cakap sama you, rakyat semua sudah tidak suka sama you, sekarang you letak jawatan, you merosakkan negara. Itu bahasa kita. Semua yang berlaku yang kalau nak disebut satu persatu ini terlalu banyak. Kerosakan-kerosakan ini berlaku di era mereka menjadi kerajaan. Kenapa mereka buat perkara ini? Tujuannya hanya satu, untuk melunturkan akidah, meleraikan keimanan, merosakkan akhlak dalam kalangan generasi muda, sehingga akhirnya penyatuan ummah yang hendak dibuat itu akan berkubur. Cita-cita mereka, jangan ada kesatuan dalam kalangan orang Islam, orang Melayu. Ketibaan yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS. Insan yang akan berjalan sebentar lagi, insan inilah yang sekarang ini sedang mengusahakan penyatuan ummah. Insan yang anda akan lihat berjalan ini yang berusia sudah lebih 80 tahun. Berjalan ke sana kemari pusing satu Malaysia. Jam 2 pagi kita tidur di atas katil yang empuk. Jam 2 pagi Tuan Guru berada di atas kenderaan pulang daripada mesyuarat membincangkan tentang penyatuan ummah. Di saat kita berasa letih, penat kerana terpaksa bermusafir jauh untuk datang ke program, Tuan Guru yang akan lintas di hadapan kita ni lebih penat dan letih daripada kita bermusafir ke seluruh pelosok dunia. Bukan setakat menyatukan umat di Malaysia, bahkan mau menyatukan umat Islam seluruh dunia. Inilah orang yang Allah kurniakan kepada kita, pemimpin yang masih lagi Allah beri kesihatan dan terus mudah-mudahan diberi kesihatan untuk terus memimpin kita. Kalau Tuan Guru yang jauh, yang uzur datang, tuan-tuan sekalian, pemuda sekalian tolong masuk rapat ke tengah-tengah pentas untuk bersama-sama menyambut kepimpinan Tuan Guru. Takbir! 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 Hadirin dan hadirat sekalian, silakan kita penuhkan ruang serapat yang mungkin. Yang berada jauh di luar, di khemah-khemah yang sekeliling pentas utama, sila masuk terus.
ke dalam pentas utama untuk mengikuti amanat daripada Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden yang kita kasihi. Sebelum saya mengakhiri ataupun sebelum saya menjadi moderator, biarlah saya menghabiskan sedikit lagi daripada ucapan. Saya bukanlah moderator pada petang ni. Sementara Tuan Guru mengambil nafas untuk berucap selepas ini, kesimpulan daripada apa yang disampaikan sebentar tadi, agenda PAS daripada mula ditubuhkan seawal 1951 bahkan lebih awal daripada itu, sehinggalah pada saat ini kita berada di sini, agenda PAS tidak pernah berubah, iaitu untuk mengangkat Islam, menyatukan umat Islam, mengambil kumpulan-kumpulan yang tidak ekstrim untuk bersama-sama dengan perjuangan supaya membina ummah, mematuhi perintah Allah, memakmurkan bumi. Itulah agenda PAS. Kami tidak akan ubah agenda kami. Kami tidak akan ubah hala tuju kami. Walaupun kamu tuduh Presiden kami pekak, kamu sebenarnya yang buta mata hati. Kalau kamu tuduh kami buta sekalipun, kamu sebenarnya yang buta mata hati. Kalau kamu kata 1000 cercaan, nestaan, maki hamun kepada PAS, kepada pimpinannya sekalipun, makilah. Kami tidak akan berganjak. PAS tetap akan berada di sini. Anak muda akan terus berjuang, mempertahankan Islam, memperjuangkannya sehingga tertegak kalimah Allah di bumi Malaysia pada satu masa nanti. Sama ada kami menang ataupun kami mati syahid. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!